Ramai orang berminat mau mula simpan emas tapi masih ragu-ragu sebab ada banyak sangat mitos yang berlegar tentang emas. Jadi hari ini, jom saya bongkar beberapa mitos dan fakta penting tentang simpanan emas ini. Mitos yang pertama tuan-puan, simpan emas hanya untuk orang kaya. Fakta, tidak benar. Hari ini kita boleh mula simpan emas serendah RM100 atau 1 gram yang pertama. Sesiapa pun boleh mula, pelajar, suri rumah, pekerja dan pekerja biasa pun boleh. Yang penting ilmu dan konsisten. Mitos yang kedua, harga emas tidak stabil, rugi kalau kita beli. Fakta, harga emas memang naik turun. Tapi secara jangka panjang tuan-puan, harga emas naik mengatasi inflasi. Kalau beli untuk simpan, bukan untuk jual cepat, emas jadi pelindung nilai yang sangat baik. Mitos yang ketiga, emas susah nak dijual semula. Fakta, salah. Dengan platform macam Public Gold dan kedai emas yang sah, emas boleh dijual atau digadai dengan cepat. Malah, ada yang beli balik dengan harga tinggi. Mitos yang keempat, emas hanya sesuai untuk dibuat barang kemas. Fakta, emas bukan sekadar perhiasan. Ia adalah aset kewangan yang boleh dijadikan simpanan kecemasan, pelaburan jangka panjang dan pelindung nilai. Mitos yang kelima, simpan emas tidak ada untung macam pelaburan lain. Fakta, emas bukan pelaburan cepat kaya, tapi ia stabil, selamat dan menyelamatkan kita bila ekonomi tidak menentu. Masa krisis kewangan, emas kekal bernilai berbanding saham, kripto atau mata wang. Jadi kalau anda masih tertanya-tanya, berbaloikah simpan emas? Jawapan saya, ya, sangat berbaloi. Bukan untuk jadi kaya cepat, tapi untuk jaga nilai duit kita. Dan sediakan payung sebelum hujan. Ingat, jangan percaya mitos, cari fakta, fahamkan ilmu, baru buat keputusan yang bijak. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda belajar sesuatu hari ini, jangan lupa share video ini dengan kawan-kawan. Sama-sama kita sebarkan ilmu kewangan tentang emas. Kepada tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh klik link di profil, buat pendaftaran terus, kontak dengan Leni ataupun isikan beg biru di bawah. Leni akan bantu sebaiknya.